Selamat sejahtera semua, boleh duduk. Macam ni, sebagai pensyarah dan penyelia anda, bila saya tengok muka masing-masing, saya nampak sangat keletihan tu. Anda dah berhempas pulas berbulan-bulan kan? Kumpul data, buat analisis, perak otak, dan sekarang ni, anda berada betul-betul di garisan penamat. Bab 5. Ya, saya tahu anda dah penat sangat. Tapi bab inilah sebenarnya yang akan tentukan nilai segala titik peluh anda selama ni. Jadi hari ni, saya nak bimbing anda semua melangkah ke garisan penamat ni dengan cemerlang. Menggunakan teknologi AI, tapi ingat dengan cara yang betul dan beretika. Pernah tak anda duduk merenung skrin laptop yang kosong tu berjam-jam lamanya? Kepala dah buntu sangat, tak tahu langsung macam mana nak mula tulis bab akhir ni. Jangan risau, percayalah cakap saya, sepanjang kerjaya saya menyelia, itu adalah benda yang sangat normal. Hari ni kita nak tengok macam mana kecerdasan buatan, contohnya macam ChatGPT, boleh bantu kita. Tapi bukan sebagai jalan pintas untuk menipu ya. Kalau menipu, saya memang tak akan bertolak angsuh. Kita nak guna ia sebagai pembantu penyelidik peribadi anda di bawah pengawasan ketat dari anda sendiri. Baik, ini agenda utama untuk sesi kita. Pertama, anatomi bab akhir tesis. Kedua, etika penggunaan kecerdasan buatan. Ketiga, struktur cadangan bab 5. Keempat, formula prompt yang berkesan. Dan yang kelima, semakan serta tanggungjawab pengkaji. Kita terus mulakan dengan bahagian pertama, anatomi bab akhir tesis. Kita kena faham dulu apa fungsi sebenar bab 5 ni. Dengar sini ya, ini adalah perangkap maut yang paling kerap sangat menjerat pelajar-pelajar saya. Anda mesti faham betul-betul beza dua benda ni. Dapatan, iaitu p-value, nilai mean, hasil analisis, semua nombor tu milik bab 4. Titik, tak perlu ulang dah. Perbincangan pula, ini adalah nyawa untuk bab 5. Dekat sinilah anda kena buktikan kematangan akademik anda. Anda kena jelaskan apa sebenarnya maksud nombor-nombor dari bab 4 tadi tu dan macam mana ia berkait semula dengan teori literatur yang anda dah kaji. Sekali lagi saya pesan, jangan sesekali ulang jadual statistik dalam bab ni. Jadi, apa sebenarnya tarifan kesimpulan ni? Mudah je. Ia adalah rumusan akhir kajian anda secara menyeluruh. Ia wajib menjawab satu je soalan utama. Apakah mesej akhir kajian ni? Itu je. Kesimpulan ni kena ringkas, padat dan menjadi bukti muktamad yang menunjukkan sama ada objektif penyelidikan anda tu sebenarnya tercapai ataupun tak. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua, etika penggunaan kecerdasan buatan. Kita tengok apa batasan bantuan AI ni. Tolong ambil perhatian kat sini. Ini adalah undang-undang mutlak dalam dunia akademik kita. Peranan yang dibenarkan untuk AI hanyalah untuk mencadangkan struktur, menyemak kesinambungan idea anda dan membaiki nahu bahasa. Itu sahaja. Tapi, kalau anda guna AI untuk benda yang tak sepatutnya, contoh macam mencipta dapatan palsu, tukar nilai P semata-mata nak nampak signifikan, reka rujukan hantu yang tak wujud, atau sengaja sembunyikan kelemahan kajian anda, itu adalah satu jenayah akademik. Saya beritahu awal-awal, kalau saya tangkap anda buat benda-benda ni, tesis anda automatik gagal. Muktamad. Teruskan ke bahagian ketiga, struktur cadangan bab 5. Kita tengok macam mana nak buat rangka utama bab penutup ni. Macam mana kita nak guna AI untuk bina rangka asas tesis anda ni dengan selamat? Pertama sekali, anda wajib berikan maklumat dan dapatan yang sebenar. Kedua, minta AI tu cadangkan struktur sahaja. Ingat ya, struktur. Bukannya minta dia tuliskan seluruh bab. Ketiga, pastikan perbincangan disusun cantik mengikut objektif kajian. Keempat, gunakan AI untuk semak keselarasan dari bab 1 sampai bab 5. Dan langkah kelima ni yang paling kritikal. Anda sendiri sebagai manusia wajib baca, semak dan sunting balik hasil tu satu persatu secara manual. Bahagian keempat, formula prompt yang berkesan. Ini cara yang betul untuk anda berkomunikasi dengan AI. Tolonglah, jangan buat macam ni. Pelajar sekalian, bila anda buka je ChatGPT dan type arahan pendek macam ni, anda sebenarnya sedang menempah maut. Anda tak bagi apa-apa data, anda tak bagi konteks sebenar, jadi apa AI tu buat? Dia akan mula berhalusinasi. Dia akan reka-reka data, sastra dan kesimpulan palsu semata-mata nak puaskan hati anda. Ini adalah contoh cara nak guna AI yang paling lemah, paling malas dan tak beretika langsung. Sekarang, cuba bandingkan dengan arahan yang ni. Ini barulah satu contoh arahan akademik yang cemerlang. Dekat sini, anda bagi parameter yang sangat jelas. Anda bekalkan objektif, metodologi dan dapatan sebenar anda. Dan cuba perhatikan pantang larang kat hujung tu. Jangan cipta dapatan baharu. Ayat ni bertindak macam rantai kawalan yang sangat kuat. Ia paksa AI tu bekerja cuma dengan fakta yang anda dah peroleh dari makmal atau dari kerja lapangan anda je. Jadi, untuk mudahkan kerja anda, ini formula mutlak yang saya nak kongsikan. Pertama sekali,
Isytiharkan tahap pengajian anda. Kedua, masukkan tajuk dan objektif. Ketiga, bekalkan metodologi dan dapatan sebenar beserta limitasi kajian. Lepas tu, barulah anda minta struktur spesifik untuk bab tu. Akhir sekali, tutup prompt tu dengan larangan yang tegas. Kalau anda ikut je resipi ni, setiap kali nak guna AI, saya jamin anda tak akan tersasar dari landasan. Bahagian kelima, semakan dan tanggungjawab pengkaji. Ingat, anda yang penyelidik, bukannya AI. Sentiasa semat dalam kepala anda, AI tu cuma kerani yang tolong susunkan nota-nota je. Anda tu penyelidik sebenar. Nama anda yang akan dicetak besar-besar kat muka hadapan tesis tu nanti, bukan nama ChatGPT. Jadi sebelum anda hantar draft tu kat saya, tolong guna senarai semak wajib ni. Adakah semua objektif dah dijawab? Dapatan bab 5 dengan bab 4 tu selari tak? Adakah anda dah berlaku jujur dengan keputusan yang tak signifikan? Rujukan yang anda letak tu betul-betul wujud ke tak? Kalau tak wujud, tolong buang dan tulis balik dari awal. Satu lagi yang saya nak pesan, tolonglah berhati-hati dengan ayat sembang kencang dari AI ni. AI ni kadang-kadang dia suka bina ayat-ayat gah. Kononnya kajian peringkat sarjana muda anda ni dah berjaya menyelesaikan semua masalah sistem pendidikan negara. Tidak sama sekali. Realiti akademiknya begini, kajian anda ni sekadar menyumbang satu batu bata asas je. Ia bersifat rintis dan cuma memberi pemahaman awal dalam satu skop yang sangat-sangat khusus. Jadi, pastikan kesimpulan anda tu logik dan menjejak bumi yang nyata. Jangan terlebih overclaim. Sebagai penutup kuliah kita hari ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan keramat ni. Nanti, bila anda berdiri di hadapan saya dan panel pemeriksa masa sesi Viva, dan bayangkan kami buka dan rujuk pada satu perenggan rawak dalam bab 5 anda, bolehkah anda mempertahankan setiap patah perkataan tu? Kalau anda faham rasionalnya, maknanya anda seorang yang beretika. Tapi kalau anda mula terkebit-kebil, tak tahu nak jawab, itu tanda jelas yang karya tu bukan milik anda. Jadilah seorang yang bertanggungjawab atas setiap ayat yang anda tulis. Selamat menyiapkan tesis anda semua dan kita jumpa kat bilik peperiksaan nanti.